Alright, so barang dah sampai. Alright, so kita akan buat unboxing. So tunggu aku gunting dulu benda ni semua. Alright, macam inilah keadaan dalam dia. Bubble wrap, boleh tahan banyak juga. Okay, ada lagi bubble wrap dan dia dilindungi oleh wrap. So kejap, aku buka kejap. So guys, inilah kotak dia. D3 Digimon Detect and Discover 25th Color Evolutions. Alright. Nothing. So kita unbox ni dulu. Okay, sekejap Okay, dah buka, dah konyak. So, muka hadapan Digimon Adventure 02 D3 Digimon Detect and Discover 25th Color Evolution Ken Ichijoji color. So, color dia warna hitam lah. Alright, so original Bandai, beli kat online. So, now kita nak tengok luaran kotak dia dulu macam biasalah, original Bandai. Okay, daripada bawah tepi dia. Okay, tak ada, sama Ken Ichijoji color. Bawah dia mostly dalam bahasa Jepun sebab dia adalah Bandai Japan. Alright, so okay lah, enough with that. Kita try. Tada. Okay, sebabkan ini adalah Ken punya version, so dia warna hitam lah. Alright, so macam mana nak buka dia? Go, kita letak tepi dulu. And then kita ada USB Type-C charging cable, sebab benda ni dia dah boleh charge pakai Type-C sekarang, tak perlu nak tukar bateri. Dan dia ada instruction manual lah, tapi dalam bahasa Jepun, so aku rasa takkan check kot benda ni. And that's it from the box. And now kita nak pergi ke device pula. Right, so beginilah keadaan dia. Ini tempat strap dia lah, untuk kita nak gantung ke anything ke kan. Tempat terminal dia untuk connect, belt strap, speaker dia, antena yang tak ada function, button dia on off, dan button menu dan button left and right lah. Dan yang ni adalah charging port. Okay, nampak Type-C. Alright, so aku dah beli casing dengan screen protector dia. Nanti aku akan tunjukkan video lagi satu lah. Alright, so untuk ni kita buat unboxing dan review dulu device, and follow for next video. Alright, thank you guys for watching. Bye bye. Okay guys, welcome back again to my channel. So hari tu aku dah buat unboxing dan review sikit-sikit berkenaan DO2 aku ni. Okay, Ken Ichijoji color, which is this one lah. Okay, masih virgin lagi. So sekarang ni aku nak buat video dia pakai casing dan screen protector baru. Nak protect lah katakan kan? Benda mahal. So yang ni aku beli kat online juga. Right, so ini adalah screen protector yang kuning tu. Dia jenis plastik lah, so dia bukan glass. Boleh jadi bubble, so that's why kena cuci betul-betul dia punya screen ni untuk memastikan bubble tak keluar. Okay, alright, and then after that kita ada dia punya casing. Casing jenis getah. Right, katanya casing ni glow in the dark. Tengok daripada description kedai tu, dia ada dua jenis. Satu
glow in the dark colour hijau, satu lagi biru. So aku beli colour hijau. Alright. So very basic je. Harga yang aku beli untuk set ni lebih kurang dalam RM21 kot. So ini jenis casing dia lah. Alright. Ini belakang dia, ini bahagian depan dia. So bahagian charging port dia tak tutup lah. Okay, tapi takut dia akan kekuningan lah. So make sure tangan korang bersih, tak hitam masa korang pegang casing ni, otherwise nanti takut dia melekat. Alright, so aku nak beli yang acrylic punya jenis tapi tak ada lagi guys. So tak apalah, kalau nak beli pun sampai 100 lebih. So relax dulu. So jom kita pakaikan dia. Oh ya, yeah, by the way, aku dapat beberapa jugalah. 1, 2 and 3 screen protector, which is sebenarnya pada asalnya aku hanya beli ni saja. Ini consider as a free gift, tapi not bad. Seller sangat bermurah hati untuk bagi aku extra screen protector. So nanti dia akan jadi macam ni lah. Macam tu, lebih protected lah kan. So alright, so aku akan pakaikan ini dengan ini. So nanti akan aku tunjuk result dia. Stay tune. Okay guys, inilah result dia. Aku tak pandai nak pasang. Sini nampak ada bubble sikit ni. Mungkin aku akan tukar kot sebab dia lagi extra. Yup. So ni keadaan dia bila pakai casing, rasa secure. Dan aku tak ada satu lagi Digivice untuk aku testkan untuk connect dengan metal pin ni. Tapi nanti mungkin aku akan try lah. Masa sekarang ni biar dulu. Alright, so button semua boleh tekan secara tenang, semua okey. Ini lepas tu port charging pun tak ada masalah. Nampak tak? Tu Type C. And then lepas tu apa lagi? Speaker pun tak terhalang. Alright. Alright, and then belt strap. Cuma yang ni je, bahagian ni saja dia tutup. Mungkin tu bukan untuk strap kot, but anyway, keadaan dia. Alright, so yep, itu sajalah video testing, unboxing dan review dan casing. Aku mungkin akan buat satu lagi review bila aku dah on lagi video Digivice ni. So guys, stay tuned on my next video. Ciao ciao. Okay guys, welcome back to my channel. So ini adalah video untuk aku review. Okay guys, ini adalah video untuk aku review in game. So the moment korang tekan ni untuk on, dia akan keluar bandai in color. And then lepas tu kita kena select character. Vimon, Birdmon, Gatomon lupa dah. And Patamon. Yup. Okay, untuk ini aku mungkin akan pilih favorite aku lah, which is Vimon ataupun Ngmon. Aku pilih Vimon. Tekan tengah untuk select. Sorry, ini okay, kalau ikut time sekarang 4:45 PM. 2, 3, 4. Enam lah. Dia ada vibrate Ada vibrate.
So sedap bila pegang. Tadi masa dia tengah evolution, dia ada vibration. Okay, so item kita dapat sunglasses. Map dia So kita dah mulakan pengembaraan dia. So basically kalau kau nampak kan, dia sepatutnya bergerak. So bila kau goncang dia ataupun korang bergerak, that's why gunanya belt strap ni lekat kat tali pinggang korang. Bila korang bergerak, dia pun akan ikut bergerak. So nanti dia akan encounter monster, so korang kena defeat lah kalahkan monster tu. So kita tengok menu item dia. Ada setting semualah. Mungkin aku akan buat lagi satu lagi video untuk buat game ke lawan ke apa ke, ataupun review in game lagi satu. Alright, ciao ciao.